Woi, ramainya. Saya yang lambat masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Waalaikumsalam. so semua Waalaikumsalam. dah ready dengan ni eh. Semua dah ready dengan buku nota ataupun handphone yang seperti saya share tadi lah. Dan reason saya buat ChatGPT training ni adalah sebab kita tak nak ketinggalan dengan arus masa, yang mana dengan ilmu ni insyaAllah kerja kita jadi lebih mudah, sangat mudah, dan kita tak akan mengharapkan ihsan orang lain untuk ada idea share ilmu masa apa lah. Okay, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita kena proaktif, sebab pertama sekali, dengan embrace teknologi ni kita takkan ketinggalan lah, kita takkan ketinggalan. Yang mana dewasa ni, semua orang sekarang ni menggunakan teknologi sebagai tempat untuk mereka membuat uh, bisnes yang pelbagai lah. Okay, so kita tak nak ketinggalan di situ. Okay, so saya nak share slide. Okay, sekarang ni korang boleh nampak slide eh? Boleh, boleh. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so slide ni full tak? Ke slide dia tak full? Slide dia full, Tak full. tak full. Tak full. Tak. Tak full. Tak apa-apa, terang. Tak apa kali. Yang ni full. Sekarang ni masih nampak notes, Haji. Sekarang ni Masih nampak notes. notes. Masih lagi. Maksudnya presenter view. Besarkan skrin. PowerPoint. Yang ni. Okay, nampak full. Uh, Very, very. alright. Enak. So, okay. Baik. So, sekarang ni zaman AI. Zaman yang mana kita punya kerja sepatutnya lebih mudah dan bukan jadi lebih susah. Dan ni sangat sesuai bagi mereka yang banyak tak pandai tulis, tak pandai share, tak pandai cari, semua yang tak pandai. Jadi korang kena ada assistant bernama AI, yang mana saya cadangkan korang download guna AI ChatSmith lah, sebab saya selesa guna ni dan dia lebih humanize. Apa maksud humanize? Humanize maksud dia um, dia lebih bersifat manusia lah, dia punya ayat tu. Yang mana kalau kita nak edit pun edit sikit-sikit je. Okay, alright. So, kenapa kita nak guna ChatGPT? Sebab pertama sekali, dia cepat dan mudah. Dalam masa 5 saat, kalau kita buat arahan yang betul, kita boleh dapat satu posting ataupun apa yang, bergantung apa yang kita nak. Kita nak posting ke, kita nak caption ke, ataupun kita nak posting caption, caption viral dekat TikTok ke, bergantung dengan apa arahan yang kita nak. Dan ChatGPT ni sangat bijak eh. Kita boleh guna arahan yang sangat spesifik, yang mana kita boleh kata orang membantu untuk viral lah. Okay, sebagai contoh, kalau kita ada website pun kita boleh gunakan ChatGPT ni. Contoh, kalau kita ada copy artikel somewhere dekat Facebook contoh, kita copy, dan dekat arahan ChatGPT tu kita boleh katakan, okay, sila uh, u- sila sila tambah baik artikel ini supaya menepati requirement SEO di website contoh. Dan lepas kita tekan enter, dia akan minta, okay, sila berikan artikel. Bila kita paste je, so robot AI tu dia akan bantulah enhance lagi kita punya ayat posting dan sebagainya supaya menepati uh, requirement di SEO. Okay. Dan idea takkan henti. Sebab apa? Sebab selagi selagi
ada persoalan, kita letak ChatGPT, selagi tu ada jawapan. Unless otak kita memang dah jenis lumpuh lah, tak boleh nak fikir apa, yang tu pun saya tak boleh bantulah. Okay. Alright, dan konsisten, pastikan jangan Untuk post jawab. teratur dan aktif. Lepas ni saya akan share macam mana korang boleh gunakan ChatGPT ni untuk buat satu idea konten untuk 30 hari. 30 hari terus. So hari-hari korang just refer nota tu je. Okay, hari ni nak posting apa. Hari kedua, ketiga, keempat and so on. Okay. Dan boleh tak sebelum saya pergi slide assignment ni, kalau korang ada satu grup WhatsApp yang khusus untuk sebagai tabung idea. Khusus sebagai tabung hadiah, maksud dia kalau nota ni nanti korang boleh refer tabung hadiah tu je lah nanti. Okay. So apa yang korang perlu buat adalah korang create satu grup WhatsApp uh, yang ada diri sendiri ke apa ataupun dengan pasangan. Tajuk grup WhatsApp tu letak tabung idea. Supaya lepas ni nanti apa-apa idea refer kat situ. Tak adalah nak lupa ke, tak tahu letak mana ke kan. Manusia ni kan pelupa. Lebih-lebih lagi dealer saya yang banyak lupa ni kan. Okay. So create satu grup WhatsApp Apakah yang mana add apakah pasangan dulu. Lepas tu boleh kick pasangan tak apa. Tajuk tu letak tabung idea. Sebab saya tak nak nanti lupalah apalah ni lah, terlepas lah apalah kan. Saya ni lah. Okay. Alright. So kalau dah buat, okay, ni assignment. Okay, ni assignment. Korang buka ChatGPT, korang buka ChatGPT, buka macam mana? Dia akan buka macam ni tau. Ada tak ruang chat talk with Smith ni? Contoh Okay, saya buka melalui website saya lah, senang. Okay, so saya copy dan saya paste dalam Apprentice. Okay, okay, saya dah share dalam Good Apprentice. Korang nak tambah, tambah. Korang nak tambah, silakan tambah. Nak paste dekat mana? Okay, saya share dekat share screen sekarang. mesti ada. Okay, sekarang nampak tak website ni? Saya share screen website kan, nampak kan? Okay, korang share, korang paste dekat korang edit lah. Dia jadi dealer bila nanti nampak saya menipu kan jadi dealer tahun 2009 kan. Ini saja je letak. So korang letak. Okay. So contoh macam saya dia akan generate bila tekan enter dia akan keluar satu satu apa? Dia akan keluar satu caption untuk saya letak dekat Facebook. Okay. So kita apa nama? Kita arah kena jelas sebagai contoh. Contoh kan, ni dah siap kan? Saya boleh siap tambah lagi. Please add a famous quote for goal saving. So, dia tambah lagi. Whoever on goal holds power. Dia tambah lagi. So dia sangat smart. Dia dia ikut je apa arahan kita. Kan? Ataupun letak uh, tambah harga uh, emas Kira, dari tahun 2000, masih kah? dari tahun 2020 sehingga 2025. Harga harga. So dia sangat smart yang mana kita tinggal bagi arahannya, dia bagi satu satu kata orang carian yang mudah untuk kita jadikan sebagai konten. Kita nak letak konten tu dekat Facebook ke, kita nak letak konten tu dekat anywhere,
kan, sebagai konten TikTok ke, kan. Macam contoh macam ni, bila gambar dah created, kita boleh caption gambar dan jadi sebagai modal konten TikTok. Nampak tak? Okay, ni salah satu contoh yang mana arahan dibuat. So, korang boleh tak buat, okay, korang boleh tak buat copy paste ayat saya dah letak dalam dalam apa? Dalam yang perintis tadi. Cuba korang letak, cuba buat sendiri. Kita nak feel buat dulu. Okay, kita nak feel buat. So, kalau korang dah buat, boleh copy paste dekat dekat apprentice nak tengok result. Kat sini berapa orang ni? 36 orang. Okay. Even kita letak point yang simple pun dia akan bagi lebih banyak input lah. Okay. Lepas ni saya akan share apa lagi contoh ayat-ayat yang kita boleh guna sebagai ChatGPT lah untuk kita tambah baik nilai ayat kita. Okay. Alright. So next. Okay. Seterusnya saya nak share tentang um, seterusnya saya nak share tentang um, macam mana dia dapat bantu enhance kita punya nota yang sedia ada. Okay. So saya faham nota saya kadang-kadang dia tak ni dia tak cantik nota saya tak cantik. Contoh cara reset password. Kan saya ada share dalam Telegram coaching kan. Banyak nota kan. Tapi nampak macam bahasa macam tunggal langgang ke apa. Saya memang jenis macam tu. Saya bukan perfectionist. Saya jenis orang yang buat je dulu. So, contoh, katakan cara reset password. Cuba korang cari dalam Telegram coaching ke apa ke ayat-ayat contoh ayat-ayat copywriting kan. Okay, contoh. Contoh arahan yang berikan adalah um, uh, contoh arahan yang diberikan adalah please enhance the sentence so that easy to understand. Simple je. Okay. Dia punya arahan contoh kalau kalau kita nak edit ayat, kalau kita nak edit kalau kita nak edit ayat jadi lebih baik, kita guna arahan please edit and please enhance the sentence to so that easy to understand. Okay, saya dah letak dalam grup chat. Okay. Saya dah letak dalam grup chat. Okay, saya akan bagi contoh. Saya nak letak contoh. Tức mày còn biết mày phải nó ra Okay, saya letak dalam grup. Nampak tak dekat ruang chat? Dekat ruang chat saya dah letak dekat ruang chat saya dah letak nota arahan bentuk arahan dan dekat grup WhatsApp saya akan share satu contoh lah contoh skrip yang bagi saya tunggal langgang lah yang mana korang boleh perbaiki korang punya tool. Okay. Contoh. Okay, saya bagi satu contoh ni. Contoh reset. Okay, sekarang ni korang buat type dekat robot tu, type dekat type dekat Talk with ChatSmith tu, type please ni dulu, please enhance tu dulu. Kemudian copy paste ayat yang saya share dekat Telegram Apprentice. Okay, buat arahan dulu. Pertama sekali, setiap kali kita nak pakai ChatGPT, setiap kali kita nak pakai ChatGPT, kita kena bagi arahan dulu. Contoh arahan seperti inilah, please enhance Ada 3 link ya. to be so that easy to understand.
Okey, lepas kita buat arahan, baru kita copy paste yang cara reset tu. Tengok apa yang keluar. Cuba buat tu dulu, kemudian paste apa yang keluar. First kali dia akan keluar version bahasa Inggeris. Sepatutnya lah, sepatutnya. Cuba korang buat. Lepas korang buat, paste dalam apprentice. Saya nak tengok hasil dia. Rosita, bukan enhance. Salah spelling tu Rosita. Okay. So Jenny itu ayat yang dah di-enhance lah. Oh, sorry, sorry, sorry. Sekejap. Hmm. Salah type lah tu. Okay, let's say anda nak convert kepada English. Simple. Tambah satu lagi arahan, please translate to English. Okay, macam Najibah perlukan English kan. Terus type, please translate to English. Please translate to English. Dia akan keluar a proper punya ayat yang sangat cantik. Dan yang mana kita boleh enhance kita script better lah. Okay. So kalau kita nak English, English. Kalau Dr. Lina ada kat sini, please translate to Tamil pun boleh, tak ada masalah. Please translate to Arabic ke apa ke, boleh. So apa je arahan kita nak buat, ChatGPT akan terima dan buat. Okay? Baik. So ada yang buat translate to English, ada tak? Boleh copy paste apa yang menjadi. Please translate to English. Copy paste dekat dalam group apprentice. Saya nak satu contoh Inggeris. Please translate to English. Okay, thank you. See? So sebenarnya kita sebenarnya dalam chat GPT ni, yang penting kita nak tahu kita nak suruh dia buat apa. Itu pokok dia. Kita nak suruh dia buat apa? Kita nak suruh dia buat translate ke, kita nak bagi idea ke, apa ke. Okay. Alright. So part translation settle, dah pandai. Kita boleh alih bahasa, semua jenis bahasa senang cerita. Nak tukar dalam bahasa Iban saya tak pasti. Cuba Rosita letak please translate to Iban saya tak tahu. Sebab bukan bahasa saya. Cuba try. Apa keluar? Translate bahasa Bidayuh ke ataupun bahasa Kedayan ke. Cubalah saya tak tahu. Cuba. Ada tak keluar? Kalau ada memang dahsyat lah ChatGPT ni. A- apa tuan tak cakap suruh translate pergi bahasa Melanau? Boleh, boleh. Whatever yang I digunakan. try, what they say lah. Sila try. Saya tak pasti ada tak ataupun dia kata I don't understand your arahan kan. Buat. So kalau ada even better lah. Okay. So kita akan meet purpose to cater all type of all kind of customer lah kan. Okay. Baik. So next. Okay. Kita dah terra translate, kita dah bagi arahan dan kita dah pandai buat ayat yang lebih bagus supaya apa? Supaya tak adalah nampak sangat kita ni nak copy paste orang punya ayat kan. Itu penting. Okay. So next assignment yang saya nak share dekat sini adalah sekejap Okay, next yang saya nak share, saya tulis dekat dalam grup apprentice. Okay, ni assignment dia. Saya nak suruh anda buat ini. Okay, saya dah paste dalam grup apprentice. Okay, copy paste arahan daripada apprentice ke dalam chat GPT anda. Saya dah letak dalam apprentice. Baik. Ini salah satu contoh macam mana kita nak buat arahan supaya
kita kan jenis tak ada idea. Macam-macam lah alasan yang saya dengar dealer. Dealer ada beribu orang. Macam-macam lah dia punya alasan. So, ni salah satu contoh nak solve problem. Okay, sila buat sila buat jadual topik video konten TikTok selama simpan mas selama 30 hari. Sediakan 5 poin penting pada setiap topik. Siap sediakan 5 poin lagi. Kalau kita nak minta dia letak 6 poin, 7 poin pun boleh. Ni sekadar nak tunjuk macam mana kita bagi arahan. Contoh arahan kepada, okay. Boleh tak siapa-siapa yang dah buat copy paste ke dalam grup apprentice, dia orang tak datang training, siapa suruh kan, biar dia orang biar dia orang uh, apa terseksa dengan kita punya posting dalam grup tu. Okay. So, next arahan, sila buat jadual topik video konten TikTok selama 30 hari. Okay, ajar dulu lain ni. So, nampak tak? Ni kita dah ada satu satu modul konten yang mana kita nak cakap apa. Kan? So, bila kita dah ada idea, 5 idea ni, kita dah tahu dah nak cakap pasal apa. Kan? Bukan hanya kata orang buat dalam bentuk teks, tapi dia boleh jadi sumber untuk kita idea ke dalam TikTok. So, kalau let's say dalam bahasa Melayu tu, kita boleh alih bahasa dalam bahasa Inggeris. Okay? Apa kita buat? Translate to English. Macam tu je. So, nice. Cantik. Ni Safaruddin. So, nampak tak? Dalam satu ayat, dalam satu topik tu, dia boleh pecahkan kepada lima bentuk poin yang kita boleh jadikan sebagai ayat konten. Jadi sebagai konten. Okay? Alright. So, copy paste idea ni copy paste letak dalam korang punya tabung idea tadi. Kan, grup WhatsApp tadi. Supaya hari ni, supaya lepas ni, korang tak perlu tunggu orang lain nak bagi assignment ke, orang lain nak bagi idea. Tak perlu. Sendiri dah ada dah. Nak buat apa. Kan, setiap hari kita dah tahu dah, okay, hari ni dah buat satu ni, esok kita tak perlu tunggu orang lain, kita dah tengok dah, okay, ni buat ni, so kita terus buat posting kat semua tempat, Facebook and so on. Okay, so ada baki lagi 10 minit. So, okay, satu lagi saya nak share arahan yang mungkin bermanfaat kepada anda. Berikan, okay, okay, yang ni yang ni sebagai modal poll ke dalam grup WhatsApp kita. Sekarang ni saya tak pasti grup anda krik-krik ke meriah ke grup customer. Poll adalah salah satu cara untuk kita communicate dengan customer kita lah. Okay, boleh tak korang buat ni arahan ni supaya kita tahu dah dalam untuk buat apa, untuk grup customer kita, kita dah ada apa, kita dah ada hari-hari punya soalan quiz untuk dia orang jawab. Ha, korang keluar apa? Saya nak share screen saya punya. Dah dapat idea poll? Dah ada? Okay. So keluar apa dekat poll? Banyak idea. See? So ada banyak idea poll, dah ada siap ada jawapan lagi tulis. So korang ada senyum tak sekarang ni bila tahu cara guna ChatGPT? Sekarang ni ada senyum tak? Tenang tak jadi dealer public goal? Ya, Ha? senang saja. Kan? Tanya je soalannya, dia akan jawab semua Betul. yang kita tanya kat dia. Salah satu kelebihan ChatGPT ni, dia tak ada perasaan. So macam saya, kalau korang tanya soalan yang basic, saya memang marah lah. Tapi kalau ChatGPT korang tanya, dia takkan marah. Itu beza dia. I see. So dekat sini kita ada banyak
banyak idea supaya apa? Supaya bila grup customer meriah dengan bentuk kuis, bentuk soalan-soalan macam ni, so dia orang takkan boring dalam ni tau. Dan in fact dia boleh jadi satu kata orang modal untuk dia orang berani untuk recommend kita kepada kawan-kawan lah. Okay, alright. So lagi, okay, last. Ni contoh kita dah ada kita dah ada um, kita dah ada kita dah ada apa? Kita dah ada banyak infografik dekat Pigeon M punya ni kan, dalam Pigeon M punya Telegram. Cuma sekarang macam mana nak bentuk caption? Infografik dah ada dekat Telegram info poster kan, dah ada. But how to make the sentence? Macam mana nak buat ayat? Senang saja. Apa yang kita perlu buat? Tengok contoh ini, contoh saya letak dalam Apprentice. Kita buat satu ayat yang kita nak. Okay, aku nak mesti ada ayat ni dalam ni. Kita suruh sila buat ayat posting Facebook, tapi mesti ada point ni. Bila kita dah tahu dah point, okay, cukup, baru copy paste dalam ChatGPT. Kemudian lengkaplah, cantiklah kita punya Oh. kita punya posting dekat Facebook kan. Jadi sekarang ni bila kita dah tahu, bila ChatGPT dah keluar, editlah sikit kalau bahasa yang macam, kalau kalau anda lebih senang dengan perkataan korang, you ke, I ke, apa benda lah kan, bahasa-bahasa yang nampak lebih humanized, korang boleh edit lah dekat situ. Okay, alright. So sebenarnya saya nak share slide, tapi saya tengok slide ni macam banyak education, so saya rasa slide ni saya akan ni lah, saya akan ni saya akan skip, tapi saya akan letak dalam Telegram coaching. Alright. Okay, satu lagi contoh arahan paling penting kalau mereka yang buat konten TikTok. Okay, alright. Ni contoh ayat arahan. Hasilkan skrip TikTok durasi 60 saat. Mengapa apabila masalah pilihan bijak. Okay. Tapi ini salah satu contoh. Ini salah satu contoh uh, arahan. Korang boleh korang boleh letak hasilkan skrip 60 saat apa-apa je. Contoh 10 saat tips kewangan pilih kereta ke, tips kewangan insurans ke, tips kewangan untuk cepat habis hutang ke, anything. Tapi saya nak bagi contoh arahan tu. Kalau tahu arahan spesifik, maka nak buat ChatGPT tu senang. Tak kisahlah apa topik yang korang nak tanya lah. Tu tujuan dia. Yang penting kita tahu apa nak tanya dan sedetail mana yang kita nak ChatGPT bantu kita lah. Okay. So, uh, alright. So, saya ada berapa minit lagi? Sekejap. Saya ada 4 minit lagi. So, kalau ada Q&A boleh tanya. Boleh buka mic dan tanya. Perkenalkan diri dan tanya. Kalau ada soalan. Ni Q&A. Kita ada 4 minit je lagi. Kalau ada soalan, boleh buka mic, perkenalkan diri dan tanya soalan. Okey, silakan. Jom. Haji, Ya, siapa? saya Jaja. Okey. Dekat sini tulis saya ada lagi 6 free message saja. Macam mana? Memang kena Dia sebenarnya ada banyak ChatGPT. Kalau kita pandai cari ChatGPT, saya tak pasti subscribe ni berapa kos dia, tapi kalau dia macam setahun tu dalam total RM10 Sekejap sebulan, je masa. subscribe boleh. Hari ni dah settle tu je. Tapi kalau ada email yang banyak, pakai new email chat lain. Tuan Haji. Nak buat Ya. apa file ni tak ada lagi. Dia kena buka new chat. Betul-betul. Dia kena buka Pribadi. new chat Jaja. new chat ni macam mana tu? Dekat situ ada perkataan new chat dekat atas tu, so kita ada arahan lain kat situ nanti. New chat. Kalau Okey, kita tak apa. Dan kalau kita ada email, pakailah email Gmail Plus tu supaya kita dapat pakai free hari-hari.
Haji, yang Cik Isal Hari guna ni dua benda uh, lah siap. Satu buat ni borang untuk ni pendaftaran iftar. Untuk Apa cakap ni? iftar. Saya bahagian pendaftaran. So saya telah borang. Siapa nak tanya soalan? Ni borang apa ni? Lagi soalan lain? Dia. Itu yang penting. Okey, soalan lain? Kalau tak ada soalan, so saya akan bagi slide presentation ni, contoh arahan-arahan yang kita boleh buat. Tapi apa yang kita perlu tahu adalah ChatGPT ni dia boleh jawab apa je korang nak tanya apa. Ah, yang penting korang tahu nak tanya apa, lagi spesifik lagi bagus, lagi boleh kan. Contoh kita nak tanya uh, sila hasilkan hook 3 saat paling popular di TikTok contoh kan. Kita nak dapat idea the first 3 second video TikTok depan tu apa kita nak buat contoh, so dia akan keluarkan juga. Tapi kalau nak jimat, kita letak terus siap-siap modal untuk 30 hari supaya dia akan keluar 30 hari punya idea. Tak adalah rugi tanya satu soalan untuk satu-satu kan. Kita tanya terus untuk 30 hari punya jadual. Macam tu. Okay. Alright. So, rasanya itu sahaja perkongsian hari ini. Dan esok kalau sempat saya nak share satu lagi. Yang ni kita buat bentuk teks. Kita boleh buat satu lagi AI. Kita boleh suruh AI generate gambar. Kita yang buat description apa yang kita nak buat. itu yang saya nak tanya tadi, Itu Sir. lain. Yang ni teks. Uh, Lain. Esok. oh, Itu gambar. Yang ni itulah. kalau saya nak campur dua-dua sekali sekarang tak sempat 40 minit. Okay. So esok kalau sempat saya akan gunakan ideogram. So korang kalau hari ni yang datang, korang boleh godek dulu pergi ke website ideogram. Ideogram. Yang ni kita boleh hasilkan gambar AI. Also ikut description yang kita nak. Kita yang decide. Okay. Please create apa benda lah, apa benda yang tentang goal saving ke, ataupun ada nenek pegang emas ke apa ke, ataupun anak-anak pegang emas ke. So kita yang buat arahan secara detail, description, gambaran supaya AI itu akan generate. Yang ni saya akan share esok.